Fasa menopause ni memang kita tak boleh nak elak. Benda tu adalah fitrah. Tapi apa yang kita boleh buat masa fasa pra-menopause atau menopause ni ialah bersedia dan jaga kesihatan supaya kita tetap sihat, bertenaga dan bahagia. Bahkan masa fasa ni kita kena lebih jaga kesihatan berbanding masa kita pada usia yang lebih muda dulu. Kenapa kena bersedia? Menopause ni berlaku bila hormon estrogen dalam badan kita dah menurun. Masa ni badan kita akan alami beberapa perubahan. Kulit cepat kering, emosi turun naik, mood swing, berat badan naik dan risiko penyakit macam osteoporosis iaitu tulang rapuh serta masalah jantung meningkat. Jadi kalau kita tak bersedia, kita mungkin akan rasa cepat letih, cepat rasa murung, kurang bersemangat nak buat aktiviti harian. Jadi apa kita boleh buat untuk kekal sihat pada fasa pra-menopause ataupun masa menopause? Yang pertama adalah jaga pemakanan. Ambil makanan yang tinggi protein, serat, kalsium dan omega 3. Elakkan makanan yang tinggi gula, berproses kerana ini boleh membuatkan hormon makin tak stabil. Yang kedua, bersenam secara konsisten. Buat senaman ringan seperti berjalan, regangan atau latihan kekuatan untuk jaga jantung dan tulang supaya tetap kuat. Yang ketiga, ambil suplemen sesuai. Contohnya, kalsium, magnesium dengan vitamin D untuk tulang, omega 3 untuk kesihatan jantung, ataupun boleh ambil suplemen yang tinggi dengan antioksidan untuk bantu lebih bertenaga, anti-aging atau menua secara lebih sihat. Seterusnya, jaga emosi dan rehat yang cukup. Menopause ni juga boleh kita buat susah tidur, cepat stres, cepat sentap, cepat penat. Jadi buat aktiviti yang menenangkan seperti berzikir, membaca, ambil suplemen yang bantu tingkatkan kualiti tidur. Sebab kalau kualiti tidur tak okey, dia akan efek the whole day kita, betul tak? So menopause bukanlah penghalang untuk kita kekal sihat dan aktif. Kalau nak tahu lanjut tentang topik ni, follow dan save video ni.